korang mesti selalu tengok kartun SpongeBob SquarePants kan? Relax je dorang duduk kat bandar bawah laut tu. Ramai yang fikir nama Bikini Bottom tu cuma nama rekaan yang kelakar untuk budak-budak. Tapi sebenarnya, korang tahu tak nama tu diambil dari satu tempat betul yang wujud kat dunia ni? Tempat tu nama dia Bikini Atoll, sebuah pulau kat lautan Pasifik. Cerita dia agak seram sikit sebab pulau ni pernah jadi tapak ujian bom nuklear yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Dulu, sebelum semua tragedi ni jadi, Bikini Atoll ni memang sebuah pulau kecil yang sangat aman. Orang kampung kat situ hidup tenang je menangkap ikan, membesar kat laut yang sangat cantik. Bayangkan air dia biru jernih, penuh dengan terumbu karang dan hidupan laut. Tapi segalanya berubah lepas tamat Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1946, tentera Amerika datang ke Bikini Atoll ni dan suruh semua penduduk asal keluar dari pulau tu. Dorang janji yang perpindahan tu cuma sekejap je demi nak buat ujian senjata nuklear. Penduduk kat situ pun terpaksalah tinggalkan rumah, kubur keluarga dan seluruh kehidupan dorang tanpa dorang sedar yang dorang sebenarnya takkan dapat balik dan hidup macam biasa kat situ lagi. Lepas je dorang keluar, bermulalah episod gelap tempat tu. Satu demi satu bom nuklear dilepaskan kat Bikini Atoll. Bukan satu atau dua biji bom tau, tapi lebih daripada 20 letupan nuklear dorang buat antara tahun 1946 sampai tahun 1958. Paling menakutkan sekali berlaku pada tahun 1954 bila dorang buat satu ujian nama dia Castle Bravo. Ujian ni guna bom hidrogen yang asalnya dorang jangka kekuatan dia cuma 5 megaton je. Tapi bila meletup, kekuatan sebenar dia cecah sampai 15 megaton. Benda tu lebih 1000 kali ganda lagi kuat daripada bom yang gugur kat Hiroshima. Letupan tu keluarkan awan cendawan gergasi berpuluh-puluh kilometer tingginya dengan haba yang teramat panas. Laut dan tanah terus tercemar dengan radiasi. Abu radioaktif turun dari langit macam salji putih. Masalahnya, penduduk pulau-pulau berhampiran langsung tak tahu benda tu radiasi. Ada budak-budak yang siap main lagi dengan abu tu sapu kat muka dan badan sebab dorang ingat benda tu debu biasa yang tak bahaya. Tak sampai beberapa jam lepas tu, ramai yang mula muntah-muntah, kulit melecur dan rambut gugur sebab terkena kesan radiasi tu. Kesan dia bukan setakat tu je. Berpuluh tahun lamanya, ramai penduduk kena kanser, masalah thyroid dan kecacatan pada bayi. Ada keluarga yang hilang generasi dorang perlahan-lahan akibat racun yang lekat kat situ. Sampai ke hari ni, isu pampasan kesihatan untuk penduduk sekitar kawasan tu masih jadi bahan perdebatan yang tak habis-habis. Tapi, ada satu benda pelik dan menakjubkan jadi kat pulau ni. Walaupun Bikini Atoll tu dah hancur teruk sebab ujian nuklear, laut kat situ sekarang dah kembali jadi sangat cantik. Sebab dah lama tak ada manusia yang usik atau tinggal kat kawasan tu, terumbu karang mula membesar balik dengan sangat luar biasa dan hidupan laut pun kembali penuhi kawasan tu macam dulu. Zaman sekarang ni, ada je penyelam ekstrim yang berani datang sana semata-mata nak tengok bangkai kapal perang lama yang tenggelam kat dasar laut akibat letupan dulu tu. Suasana kat bawah air tu dorang cakap macam dunia lepas kiamat. Sebab itulah ramai orang percaya, nama Bikini Bottom dalam kartun SpongeBob tu sebenarnya merujuk kepada kisah kelam Bikini Atoll ni. Ia seolah-olah menceritakan sebuah tempat di mana hidupan laut terus hidup, bertahan dan mungkin bermutasi lepas rumah dorang musnah teruk akibat kerakusan manusia main bom nuklear. Lepas korang tahu kisah sebenar ni, mesti korang rasa kartun kegemaran zaman budak-budak kita dulu tu sebenarnya simpan rahsia yang jauh lebih gelap dari apa yang kita sangka, kan?